Kalau contoh terdapat nanah yang besar, so ini mungkin memerlukan rawatan incision and drainage. Maksudnya, nanah tersebut perlu kita keluarkan menggunakan jarum dan syringe. Kalau tidak akan lambat sembuh. Alright? So jangkitan ni biasanya pesakit akan datang komplain sakit atau kulit kemerahan dan juga ada yang komplain demam. Dan sakitnya ni biasanya memang berdenyut-denyut. Ada juga pesakit yang komplain ada keluar nanah daripada puting susu. That's why kalau korang ada kena jangkitan ni, memang korang kena cepat-cepat jumpa doktor. Sebab rawatan antibiotik memang kena diberikan segera. Kalau tidak, memang tidak akan sembuh juga. Alright, okay? Biasanya orang yang kena jangkitan ni selalunya Kak Nur tengok adalah ibu-ibu yang breastfeeding, ya, especially anak-anak dia yang sudah start makan benda lain. Okey, sebab kita kena faham, mulut kita ni adalah sumber pelbagai kuman. Okey, ataupun mungkin juga daripada tangan kita yang kotor. Kita terpegang puting susu, kuman tu boleh masuk daripada rongga-rongga puting susu tu. Okey?